Apakah batal wuduk kalau seorang itu buat jari kentut? Buat jari kentut buat macam mana? Cik buat? Cik buat? Jari mana boleh kentut? Kamu tengok video aku tu. Video tu tu tangan main budak-budak. Kentut yang membatalkan wuduk ialah keluar dari kemaluan, sama ada kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kemaluan depan biasanya perempuan. Okey, orang perempuan ni kadang-kadang bunyi depan. Dia kaki kentut vagina. Faham? Kemaluan tu malu belajar. Tapi kalau kentut yang memaksudkan tangan dah. Dulu ingat tak budak-budak main buat ketuk kat tiuk ni? Kan dia buat kan? Prek, prek. Tan Sri pernah buat tak? Kalau tak pernah tak normal. Pak, prek, prek bunyi tak? Itu tak batal wudu. Yang batal wudu khuruju syai' min sabilai ni, keluar angin dari salah satu kemaluan depan atau belakang. Lain pada itu tak batal. Okey? Tapi kalau orang semayang, ni peringatan lah. Kalau orang semayang, dia pakai kain koyak. Kain dia koyak. Okey, kain dia koyak. Nampak peha, dia tak sedar. Dia pun semayang, isya atau asar. Faham? Duduk tayat akhir dia kentut. Mod. Belum salam. Sebelum assalamualaikum. Mod. Batal tak? Soalan mudah. Orang pendang jawab. Batal tak? Tak batal. Sebab tu suruh mengaji. Tak batal. Pasal apa tak batal? Pasal semayang dia tidak sah. Kenapa tidak sah? Dia pakai kain koyak ni. Dia syarat sah semayang takbiratul ihram wajib tutup aurat. Dia takbiratul ihram pungkok nampak. Sah tak takbir? Bila tidak sah semayang, ada tak batal? Tak ada batal. Mana boleh bercerai sebelum nikah? Dia kata aku cerang bini aku tadi. Mu nikah bila? Nikah minggu depan. Faham? Kawan dia tanya balik, mu minum ketong. Faham tak?